Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku dah jumpa satu kereta yang banyak nak bawah 30,000 guys. MPV yang dikatakan beli-beli janganlah rosak, beli-beli janganlah panci, beli-beli janganlah Guys, ini adalah Toyota Avanza guys. Tak manja, tak orang kata wow, kereta ni tak mudah rosak guys. Ini adalah Avanza, Toyota Avanza. Satu ketika model ni amat popular di kala tahunnya 2008, 2009, 2010. Namun ada dengan saya guys 2012 guys 1.5 dan model ni masih lagi reliable, masih lagi padu guys. Kita tengok dalamnya, dan seat telah dibalut dengan cantik dan jelita. Ekor belakang ada sebelah sini guys, dan ekor ni jadi trend tau. Aku rasa Avanza yang buat dulu. Selepas tu BRV, dah lepas tu Alza pun dah buat macam ni juga guys. Jom kita tengok guys. Model yang dikatakan paling simple, namun mempunyai kecekalan dalam berkuasa, yang dikatakan berkuasa perkasa. Jom kita tengok kereta ni guys. Antara ciri yang menarik pada kereta ni, yang saya tengok guys, kereta ni adalah tinggi guys. MPV tinggi guys. Sebelum keluarnya Expander, sebelum keluarnya kereta-kereta yang dikatakan tinggi, tetapi dalam bentuk MPV. Pada tahun 2012, dialah raja MPV tinggi. Crossover dipanggilnya. Dan teman-teman rakan-rakan, Toyota Avanza ini adalah auto guys, dan harganya di market pasaran 32,000, 33,000. Namun, aku janji kepada anda di luar sana yang ada tunai, yang ada cash, nak bawah 30,000. Berapakah harganya untuk Avanza ini guys? Cantik dah gadas keting, belakang, tengah-tengah pun ada. Memang comel guys. Lepas tu kalau putih, aku tinted pun secara percuma untuk anda di luar sana. Harga dulu. Ho! 27,900 guys. 27,900. Wow, amat berbaloi guys kita ni. Oh, kita ada apa duit? Macam mana apa duit? Aku nak bayar 5,000. 5,000 nak buat loan juga ni guys. Maka loan akan menjadi 23,000 guys. Dan untuk tempoh masa 4 tahun saja, institusi kewangan bagi loan kepada dia, dan bulanan adalah 630. Guys, antara ciri yang ada kepada Avanza guys, kita buka ni boot belakang dia. Daripada sana memang cukup selesa untuk pemilikan seat yang row yang ketiga guys. Row yang ketiga amat selesa. Kalau anda yang naik tu adalah gebuk. 3 budak gemuk, memang selesa guys. Selesa. Selain daripada tu guys, kita dah ada yang ni spoiler, memang nampak paduku paduah. Dan kereta ni sesuai untuk orang kata complicated lah guys. Dan features yang kedua, kereta ni guys memang tahan lasak guys. Itu adalah ciri yang pertama, yang paling utama ada kepada Avanza ni guys. Wow, dia ada lagi sport rim. Kita tengok ruangan tengahnya juga. Wow, amat menarik. Dan ini adalah di bawah 30,000. Berbaloi-baloi guys. Dan features yang terakhir, sudah semestinya kereta ni tinggi. Kau tengok guys, nampak selesa, nampak perkasa, dan minyak dia memang cukup jimat. Yang paling penting, kalau rosak guys, tempat dia murah. Kita Toyota, ini mata-mata kau dapatkan kereta ni guys. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang, facelift car yang bergaji 1,900, 2,000 ke atas. Dan EPS statement kepada 012340 0034. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya. Untuk semua ada berbagai informasi yang berguna kereta
Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa